Sial betul. Cik, tu lah. Nak tolong Melayu apa macam ni? Cis. Sial. Punya haram jadah. Salam sejahtera. Sejujurnya, sekarang ini, darah saya sedang naik. Betul-betul panas ni. Geram terlajak ni amat. Apabila saya dimaklum oleh beberapa alumni UiTM yang kini merupakan usahawan dalam berbagai bidang termasuk pembekalan dan kontrak, memberitahu kepada saya bahawa tender di UiTM sama ada perolehan ataupun apa juga kontrak sudah dibuka kepada bukan Bumiputra. Cuma cara nak mengabui mata kaum Bumiputra, diletakkan syarat, kononnya lah, bukan syarat, diletakkan pelawaan sesiapa yang ada CJ Bumiputra sila lampir bersama. Tujuannya kononnya bila jawatan kuasa penilaian tender ataupun pembekalan, jika ada CJ Bumiputra, adalah sedikit kelebihan kalau dibandingkan dengan setakat bukan Bumiputra. Kelebihan apa? Kalau setakat nak suruh serta CJ Bumiputra, tapi kau bukan Bumiputra boleh sertai tender bersama. Ini nak tipu Melayu atas darat kah? Nak kecil Melayu kah? Cara halus. Kononnya dah buka pada bukan Bumiputra, tak apa. Sebab kau Bumiputra boleh sertakan CJ Bumiputra dan akan diberi pertimbangan. Porak. Memang sial. Tak tahu menjaga kepentingan Melayu. Inilah kerajaan yang bercakap lain, buat lain. Sebelum ini mendakwa, kononnya pasal 153 termasuk hak keistimewaan Melayu nombor 4. Semuanya ini tidak akan diusik. Kekal. Tidak usik, tidak kekal, tapi dinodai, dicabuli. Belakang, depan dan belakang dicabuli. Yang sepatutnya UiTM ini memang menjadi tempat bukan sahaja pendidikan untuk kaum Bumiputra, tetapi dengan kampus-kampus di cawangan negeri dengan jumlah pelajar pengambilan hampir 200,000, maka banyaklah peluang-peluang perolehan dan tender yang seharusnya menjadi opportunity, peluang kepada kaum Bumiputra menjana ekonomi. Sebab graduan UiTM pun orang Melayu yang dilatih di UiTM. Biarlah sampai ke satu tahap nanti, barulah kaum Bumiputra orang Melayu boleh bersaing dengan bukan Melayu. Pak, sekarang ni orang Melayu masih memerlukan tongkat, masih memerlukan pertolongan, masih memerlukan intervention daripada kerajaan. Jadi kenapa dibuka untuk bukan Melayu? Biarlah kekal segala perolehan tender untuk kaum Melayu dan Bumiputra. Biar kaum Melayu dan Bumiputra bersaing sesama Melayu dan Bumiputra berdasarkan kepada merit, bukan bersaing dengan bukan Melayu. Bukan Melayu disokong oleh rangkaian di mana mereka menguasai segala bentuk pembekalan, bahan banner, apa juga tender-tender perolehan. Mereka dapat masuk dengan harga yang murah. Manakala kaum Bumiputra terpaksa mendapat quotation bila masuk tender dengan bukan Bumiputra. Jadi ambil quotation dengan bukan Bumiputra, bukan Bumiputra pun masuk tender, dia masuk dengan rendah, kaum Bumiputra masuk dengan harga yang tinggi, dan dengan harap dilampirkan sijil kaum Bumiputra. Itu saja yang diharapkan, yang boleh dimanipulasi. Nak tolong Melayu apa macam ni? Cis. Sial. Punya haram jadah. Tenang-tenang kencing orang Melayu. Kalau orang kata Melayu sedang tergugat sekarang ini, mereka mengatakan mana Melayu tergugat? Apa bukti? Ini bukti dah ni. Wahai barua-barua yang otak sawit, ini apa dia ni? Bukti dah ni. Memang saya cakap kasar ni, saya tak peduli. Nak serang saya, serang dah. Settle. Anytime. Bukan saya begitu resis, tetapi inilah satu-satunya lagi tinggal untuk orang Melayu. UiTM lain tak ada dah. Tapi ini pun nak dinodai. Desak untuk buka UiTM kepada bukan Melayu. Tender dah serendah.
Terbuka untuk orang Melayu. What's this? Saya nak menyeru orang Melayu. Sedar dan insaf. Baik ada dalam PS ke dalam UMNO ke. Adalah maruah sikit, adalah harga diri. Jangan bangsa jadi macam ni. Anak cucu kita masa depan macam mana? Cuba dengar video-video yang diperkatakan oleh orang-orang Melayu Singapura yang membuat analisa bagaimana Melayu ditindak. Yalah, betul dah kerajaan sekarang ni kerajaan Madani. Bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang memang sekarang ni bukan lagi Anwar Ibrahim zaman Abing dulu. Ini Anwar Ibrahim baru ni. Yang terpaksa menantang kaum lain demi nak jadi Perdana Menteri. Demi pelahak nak jadi Perdana Menteri. Terpaksa berkompromi. Terpaksa memijak kepala Melayu sendiri. Ini kenyataan naratif yang saya buat berdasarkan pandangan politik. Bukan nak menuduh, bukan nak fitnah. Jauh sekali. Tetapi inilah hakikatnya. Kenapa ubah dasar ni? Saya desak supaya kembali ke semula. Seperti sedia kala. Kemasukan pelajar di UiTM hanya untuk Bumi Putra. Perolehan ada tender hanya untuk Bumi Putra. Post stop itu saja yang saya minta. Tetapi kalau tidak, saya minta orang Melayu bangkit. Bangkit dengan semangat jati diri. Semangat patriotisme kebangsaan. Bahawa bumi Malaysia ni, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Walaupun kita ada kaum-kaum lain, tetapi Malaysia ni adalah negeri Melayu, persekutuan tanah Melayu. Orang Melayu masih lagi terhimpit, tapi diubah macam-macam dasar. Dan ada perubahan melibat jangan senyap-senyap, tanpa diheboh. Patutnya diberitahu, rujuk bincang dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan buat senyap-senyap. Sial betul. Cik, cuba lah.